Aku tak tahulah dapat makan roti canai ke tidak, tak tahulah. Astagfirullah. Kenapa, Ucup? Si Mila Hania main ulo. Allahu akbar. Pak Din, Mila jual lah. Ular pun kau jual? Ular getah je. Ucuk, kalau lari pun janganlah kongsi. Ya. Kau terkejut pun janganlah kongsi-kongsi. Ya. Okeylah, Mila taruh sini dah. Jauh. Tak, aku kata pakai tak dapat lah aku makan roti canai macam ni. Punya lama menunggu berpintal-pintal. Banyak juga aku tengok orang buat roti canai, tak adalah macam kau. Oh, dalam badan diam. Rupanya betul rupanya. Mira dengan Pak Din rupanya merpati dua sejoli. Alhamdulillah. Happy saya dengar. Rezeki, Jok. Nak buat macam mana? Yelah. Pak Din jangan nak perasan lah. Sabar. Yang marah sangat kenapa? Yang marah sangat kenapa? Aku memang macam tu. Memang skill macam tu. Aduh. Ni, Pak Din jangan nak perasan lah. Mila cakap macam tu sebab nak selamatkan diri Mila je. Pak Din! Pak Din! Hei! Sudahlah kau. Kalau dah cakap kalau tak jadi tak apa. Janganlah marah. Belajar memang macam gitu. Jadi maknanya aku ni tak adalah sebenarnya kau suka ke aku. Tak adalah. Jadi aku ni perasan seorang je lah. Iyalah. Ya Allah. Mila, aku dah siap tempah mandi susu semua tu. Buat nak kahwin dengan kau. Habis tu, ni tak jadi lah ni. Tak jadilah, kau tak dengar ke kita orang bercakap ni? Kau jangan panaskan hati aku. Habis nak tempah masak apa, makanan buat pun tak jadi. Tak jadilah. Susah je ni. Tempah masak, buat roti canai. Berpintal-pintal lagi nak masak. Ni apa hal pula? Ni? Aduh. Ni kenapa pula ni, Kampung ni memang Bijan? masalah lah. Oh, ya, Asal hari Selasa je ada masalah lah kampung ni. Saya tak dengar kecek sedih. Pasal apa? Cakap je lah. Ikan dah balik Jepun. Ha? Ya. Kenapa? Tak tahu Mila. Dia tinggal kertas atas meja aku. Dia tulis, saya kena balik Jepun. Urgent. Cara dia tulis tu macam dia nak cepat tau. Dia tulis Melayu campur Jepun. Nasib baiklah saya cek di internet. Perkataan Jepun saya nak balik Jepun tu baru saya faham. Apa dia? Abang ni bohong terperajat lah. WhatsApp lagi ni kan. Dia cakap apa? WhatsApp lagi ni kan. Cakap apa? Bacalah masing-masing. Kita kan ada grup kampung ni. pula. Bawa telefon. Oh, personal. Personal. Bijan, Bijan. awak kena tolong saya. Ibu saya sakit. Dia balik. Dan saya ingin berubat cara alternatif, cara tradisional Melayu. Saya baca di internet, yang boleh ubat ibu saya ialah buah tunjuk langit. Buah tu tak ada kat Jepun I will survive lah. dan ada di Malaysia. Pikaan cakap buah apa tadi? Buah tunjuk langit. Buat tunjuk langit. Buah tu. tunjuk langit cakap. Kejap. Saya penat nak borak tulis belakang. Saya boleh nampak belakang. Buah tunjuk langit tu. Nama Balikkan butir kabel dia. balikkan. Kenapa tu? Astagfirullahaladzim. Baik tak pecah. Allahu Akbar. Boleh sambut balik Apa dia? Aku tak ingat nama dia dah. Tadi dah ingat sikit langsung tak ingat. Sekupur dia kaya. Nama dia Sweetia Parmolia. Dia menitira gandara. Aku tahulah kau tahu, tapi kau sebutlah betul-betul. Adin, Ubat tu. sebagai saing baik, Mikan yang paling best friend, biar saya pergi Jepun atas buah tunjuk langit. Saya pergi sore. Tak payahlah. Hampir kampung sebelah pun 20 kali dia hantar telefon aku sebab sesat kan. Nak ada hati nak pergi seorang. Ni tepi sikit tu aku punya periuk. Mana hati? Itu macam mana ni Pak Din? Benda ni serius ni. Alamak, biasa maghrib je kita nampak. Ni siang-siang pun nampak lah. Itu lah. Hai semua. Ini kinjo kan? Yes, Kinjo. Ini kening ada dua ni. Atas bawah ni kening. Oh, mata lah. Baru habis show. So, tolong dengar. Tolong dengar. Saya sebenarnya nak jumpa Padi. So, nak bagi ini. Ini balang Mikan. Cuba. Tengoklah, aku pun tak nampak. Mata Pak Din tak nampak. Oh, ada tulisan. Ada. Nak baca lah. Janganlah tengok ada tulisan. Sekali Arab dah. Kalau Arab bagi Sudin macam. Ini SIM card dengan travel kupon. Kalau one day nanti awak dan JKK yang lain teringin nak pergi Jepun, boleh pakai.
Tengok dalam tu ada apa? Maknanya Pak De, kalau saya pergi Jepun nanti saya boleh pakai ni lah. Ini macam buklet ni Pak Din. Buku-buku yang tunjuk Dah Jepun. tak ada apa-apa dah. Ada apa kat Jepun, cik cantik Sekejap, apa. Tak ada ni. Dah kosong dah. Dah kosong. Guys, orang kampung, please. Kita ada masalah besar ni, nikah nak buat tunjuk langit. Macam mana? Saya nak pergi Jepun, bila saya fikir-fikir balik, saya ke Jepun. Kuala Selangor pun saya tak pernah sapa, Pak De. Ini masalah ni pada saya lah. Ini semua terpulang pada guys. Kalau guys kata okey, kita okey. Guys, Tadi tu? guys. Everybody. Oh, everybody. Tak ada. Ni apa? Kinyo. Apa? Kinyo. Kinjo. Nak mau tanya. Mau tanya? Kalau pergi Jepun naik bas sambung-sambung sampai tak? Tak sampai. Sampai. Ha? Bagus. Sampai. Boleh. Sampai. Dia tak faham. Dia tak faham. Jap, sekarang ni kita letak dulu roti canai terima tepi. kasih. Roti canai letak tepi Pak De. Kini, Boleh makan, boleh sebenarnya kamu ni daripada mana ni? Makan. Mana? Kamu daripada mana? Kan mana? Tokyo. Tokyo. Oh, Tokyo. Macam ni. Biasanya pergi Sekarang Jepun. ni kita fikir macam mana nak hantar tunjuk langit tu ke Jepun. Kau pergi seorang tak boleh. Tak Sesat boleh. kau. Sekarang ni aku bagi keputusan. Duduk. Semua JKK kampung ni pergi sama-sama ke Jepun. Wow. Pergi Jepun? Pergi Jepun. Ya. Pak Kodi, kita pergi Jepun.